haji Rasulullah SAW ringkas. Tadi saya sampaikan bahawa dalam bulan Zulhijjah ni banyak amal. Tadi saya sampaikan tentang amal. Hari Arafah kita ambil berat tentang amal-amal. Dan setiap orang buatlah amal mana dia mampu. Malam raya juga jangan lupa amal. Jangan tinggalkan takbir. Dan juga kita yang lain-lain tu maklum tentang amalan korban. Hari Raya Idul Adha, kita buat korban, itu semua maklum. Itu makruf kerana amalan tersebut. Dan yang terakhir pada malam ini saya sampaikan tentang sedikit tentang perjalanan haji Rasulullah SAW. Baik, para ulama sirah kata, selepas Nabi hijrah Madinah, Nabi SAW buat umrah 4 kali, haji sekali. Umrah Nabi yang Nabi SAW buat, satu pertama umrah Hudaybiyah 6 hijrah, umrah Qadha 7 hijrah, umrah Ji'rana 8 hijrah, dan yang terakhir umrah bersama dengan haji Rasulullah SAW iaitu pada tahun 10 hijrah. Baik, Nabi SAW buat haji, baginda SAW buat haji iaitu pada tahun 10 hijrah. Baginda SAW keluar untuk tunaikan haji pada 25 Zulqa'dah. Rasulullah keluar dari Madinah. Baginda SAW bermikot di Bir Ali atau sekarang tempat dia nama Dhul Hulaifah. Kemudian Rasulullah duduk situ semalam. Ahad, Nabi SAW 26 Zulqa'dah. Nabi SAW bergerak pergi ke menunaikan haji. Baginda bermikot di mana? Di Dhul Hulaifah ataupun sekarang tempat ini dipanggil Bir Ali. Zulqa'dah itu maknanya bulan Zulqa'dah tahun 10 hijrah. Bulan 25-26 Zulqa'dah tahun 10 hijrah. Dan kemudian baginda SAW bertolak pergi ke Mekah. Baginda punya ihram, para ulama sirah kata ada sebahagian baginda ihram dengan niat haji qiran. Haji qiran ni serentak, haji dan umrah. Ada yang mengatakan haji ifrad. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kemudian Nabi SAW bergerak untuk pergi ke Mekah. Di Mekah Nabi SAW sampai 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah Nabi SAW sampai, baginda SAW tawaf dulu. Daripada selesai tawaf semua, Nabi SAW sa'i. Selepas dah selesai sa'i, Nabi SAW tak tanggalkan ihram, baginda terus berihram. Dan baginda SAW tunggu sampai 8 Zulhijjah. 4 Zulhijjah tu Nabi SAW sampai, iaitu baginda sampai tu Ahad. Baginda SAW sampai Ahad 4 Zulhijjah. Dan kemudian Nabi SAW terus tunggu di mana? Di Mekah. Baginda berkhemah di tempat nama Bi'ru Tuwa. Ataupun tempat tu di Mekah, tak jauh di Mekah, tempat tu kawasan nama Tuwa. Di situ Nabi SAW duduk beberapa hari berkhemah di Mekah. Ada juga mengatakan Nabi SAW duduk tak jauh di kawasan Ma'la. Baik, diringkaskan cerita sampai 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, bila tiba waktu tengah hari, Nabi SAW bertolak ke Mina. Baginda bertolak ke Mina. Di Mina, Nabi SAW sembahyang 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Di Mina. Pada hari Tarwiyah tu Rasulullah pergi ke Mina, 8 Zulhijjah. Rasulullah sembahyang 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Subuh Nabi SAW masih lagi di Mina. Subuh tu pada 9 Zulhijjah. Selepas dah subuh matahari terbit, Nabi SAW bergerak pergi ke Arafah. Dan baginda SAW sampai ke Arafah, berdekatan dengan sebelum masuk Arafah, Rasulullah SAW telah badi. Dan kemudian di sepadan Arafah, Nabi SAW telah berkhutbah di Arafah yang saya sebutkan tadi. Baginda khutbah itu selepas masuk waktu zuhur. Zuhur dah masuk, dan waktu tu hari Jumaat. Bertepatan waktu tu hari Jumaat. Hari Tarwiyah masa zaman Nabi buat tu, haji tu, waktu tu hari Khamis. Hari Arafah betul-betul hari Jumaat. Berimpun 2 hari. Seolah hari tu berimpun 2 hari mulia. Hari yang mulia setahun, Arafah, dan juga hari yang mulia seminggu, iaitu hari Jumaat. Baginda SAW sampai khutbah Arafah. Selepas dah selesai khutbah, Nabi SAW solat zuhur dan asar